Kalau hampa selalu jual barang dekat Mudah ataupun platform lain, hampa kena tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berkenaan dengan kes semalam. Kes semalam tu dia berkaitan dengan scammer. Memang kena scam. Tapi aku terlibat. Cuma untuk kerugian aku tak ada apa-apa kerugian lah. Yang ada kerugian tu kepada buyer. Okey, cerita dia macam ni. Aku nak jual satu phone ni, iPhone 15 Pro Max. Harga dia yang aku nak jual 3,600. And aku post dekat dua platform. Dekat Carousel dan juga dekat mudah.com. So bila aku post dekat dua tempat ni, ada someone lah buyer ni, dia DM aku dekat WhatsApp. Dia tu tanya, handphone ada lagi tak? So aku pun jawab lah, handphone ada lagi apa semua. Lepas tu dia minta gambar phone tu lah. Dia nak buktikan yang phone tu memang ada dekat aku. So aku hantar je gambar phone, detail phone apa semua, aku hantar dekat dia. Lepas tu nak dijadikan cerita semalam, kira kami dah deal tu, on the way nak ke tempat perjanjian dekat MACD Kapasing, dekat Ocean View lah. Bila on the way nak sampai tu, si scammer ni nama dia Sarina, yang dia save dekat WhatsApp dia, nama dia Sarina. So aku memang berhubung dengan Sarina ni. Masa aku on the way nak sampai tu, dia telefon. Dia kata ada kat mana ada. Lepas tu aku cakap on the way lah. Aku update dekat dia detail aku ada kat mana apa semua. Lepas tu dia cakap, dia telefon, dia kata okay, nanti kawan dia yang akan mai tengok phone tu. Dia akan check lah kalau phone tu semua okay. Si Sarina ni yang akan transfer duit dekat aku. So aku pun okay lah. Cuma dia pesan dekat aku, jangan bagi tahu apa-apa harga yang aku dah deal dengan dia lah. Maksudnya aku dah deal 3,600, phone tu aku nak jual dekat dia. Tapi aku tak boleh reveal harga dekat si kawan dia yang mai tengok tu. Lepas dah sampai MACD, and orang tu pun mai juga dekat MACD tu lah untuk dia tengok phone apa semua. Masa tu memang tak ada apa yang berlaku lagi. So dalam masa sama aku tanya juga, dia ni siapa? Dia kata dia ni adik kepada kakak dia yang nak phone tu. So pun aku okey lah. Expectation aku ingat Sarina yang aku tengah deal ni adalah kakak dia. Kira dalam tengah check apa semua tu, aku tanya dia lah, kakak nama Sarina ke? Dia kata tak. Jadi kat situ aku dah nampak dah, mungkin si Sarina ni kawan kepada kakak dia yang nak beli handphone daripada aku ni. Sama ada dia nak bagi hadiah kat kakak dia ataupun dia nak jual dekat kakak dia dengan harga markup. Contohnya dia nak jual harga RM3,700. Mungkin dia nak untung 100 lah. Tapi aku tak cakap apa berkenaan dengan harga, memang aku tak reveal. And adik dia pun tengah tengok phone tu, tengah belek apa semua. Lepas dah settle benda tu, kami pun tertanya-tanya lah macam mana mereka ni deal. Sedangkan adik dia tunjuk dekat aku nombor yang kakak dia bagi. Maksudnya nombor WhatsApp tu nombor berbeza yang aku tengah deal dengan Sarina ni. Nombor lain. Jadi benda kat situ dah jadi pelik lah. Tapi tak apa lagi, mungkin atak angin punya untung lah. So tak expect lagi yang scammer sebenarnya dia ni. Lepas dah habis check apa semua, yang aku peliknya, aku ingatkan si Sarina ni kakak dia. Tapi Sarina ni duk follow up dengan aku. Handphone dah siap ke, handphone dah habis check ke, condition semua okey ke, dia dah habis check ke. Aku pun cakap dia tengah check lagi apa semua. Aku macam pelik, kenapa si Sarina ni yang aku tengah deal ni tak direct terus dengan orang yang mai tengok phone ni. Maksudnya adik ipar, adik kepada kakak yang buyer ni lah. Dalam masa yang sama, orang yang check telefon tu adalah dia tengah kontak dengan abang ipar dia. Maksudnya husband kepada kakak dia lah. Mereka tengah deal juga. Sebab yang akan buat payment, yang akan transfer tu adalah abang ipar dia. Yang akan transfer ke account, satu account lah. Lepas dah settle benda tu, lepas dia dah habis check apa semua, dia confirmkan dekat abang ipar dia, okay, handphone semua okay, boleh buat transfer. And masa tu aku pun tak tengok lah nombor account tu sebab
cerita dia, abang dia ni ingat aku ni adalah Rani. Orang yang tolong hantarkan phone tu juga. Aku ni bukan seller. Sebenarnya aku seller. Phone tu memang ada dekat aku. Jadi lepas adik dia kata phone semua okey, abang dia buat pembayaran, transfer ke akaun yang abang dia deal tu lah. So, lepas je abang dia buat transaction tu, aku tengok je receipt dengan harga 3,000. Maksudnya abang dia dah deal handphone tu dengan harga 3,000. Aku cakap ni dah lain dah lah. Maksudnya tak logik untuk 15 Pro Max yang baru pakai setahun setengah dengan harga 3,000. Lepas tu aku cakap kat abang, dekat adik dia, ni bukan dia dah ni. Pasal kita kena game lah. Lepas tu, abang dia buat video call dengan adik ipar dia tu and nak cakap dengan aku. Masa tu abang dia, aku dah dapat tangkap dah. Maksudnya aku deal dengan orang lain, abang dia pun deal dengan orang lain. Dia nombor 2 WhatsApp yang berbeza. Abang dia WhatsApp dengan orang lain, aku WhatsApp dengan nombor yang lain. Tapi sebenarnya dua nombor tu adalah orang yang sama. Sebab apa boleh jadi macam tu? Sebab si Sarina ni setiap kali aku update dia, dia minta video handphone tu untuk tengok condition handphone tu, apa yang ada dalam kotak apa semua. Aku buat video, aku hantar kat Sarina. And aku update dekat dia lah. Aku pakai baju hitam masa nak sampai tu, aku pakai baju hitam. Wife aku pakai baju warna merah, warna maroon. So apa yang aku update dia, apa yang aku hantar video dekat dia, dia hantar ke nombor satu lagi WhatsApp tu, dan satu lagi nombor WhatsApp tu hantar kepada abang ipar dia ni lah, si buyer yang betul ni. Jadi bila dia hantar macam tu, abang dia ni ingat benda tu betul lah, benda tu logik lah. And aku pun memang ada. Abang dia ingat dia tengah deal dengan aku direct. Sebenarnya tak, benda tu melalui dua WhatsApp number yang berbeza. So bila jadi macam tu, abang dia video call dengan aku, abang dia macam keadaan masa tu memang tak syok lah. Abang dia pun macam, dia tak faham lagi cerita. Dia duk ingat aku ni scam. So bila jadi macam tu, aku cakap kat dia, sekarang ni buat police report lah. Lepas abang dia buat transaction tu, aku still follow up dengan Sarina ni untuk tunggu dia buat payment daripada aku. Sebab dia bayar aku. And abang dia ni aku tak tahu lagi abang dia deal dengan siapa. So aku duk follow up dengan Sarina. Sarina ni keep bagi alasan, dia kata Sat baru nak buat payment, Sat nak agile limit, Sat nak kena buat 2 kali payment. So masa tu memang aku dah dapat tangkap dah, yang ni memang scammer lah. So bila conversation aku video call dengan abang dia tu, abang dia memang tak puas hati. Abang dia nak main daripada Taiping. Sebenarnya abang dia ni duduk Taiping. So abang dia ni wakilkan adik ipar dia ni untuk main ambil telefon, untuk tengok telefon. Kalau setuju, abang dia baru buat transaction lah. Maksudnya baru dia akan transfer duit tu ke akaun yang perempuan yang dia tengah deal. Kalau nak tahu scammer ni perempuan Melayu. Abang dia pun deal dengan rasanya orang yang sama juga, cuma 2 phone number yang berbeza lah, WhatsApp number yang berbeza. So abang dia tak dapat tangkap lagi benda tu. So abang dia kata kat adik ipar dia, duduk situ jangan pergi mana. Jangan bagi aku ni pun tak payah pergi mana, duduk situ je. Dia takut aku lari. Sebenarnya buat aku nak lari, aku betul seller. Phone ada kat aku. Aku cakap kat adik dia, jom kita buat police report. Tapi abang dia tak bagi, abang dia on the way. So aku tak mau benda tu berlaku pergaduhan. Aku pun panggil lah kawan aku, seorang 2 mai. Lepas dah sampai and abang dia update yang abang dia dah ada atas jambatan. After sejam lah kami duduk kat McD tu siap makan apa semua. Abang dia dah ada atas jambatan. Lepas tu kami nak bergerak ke balai polis. Balai polis Patani Road lah. IPD Timur Road. So bila jadi macam tu, abang dia still tak mau lepas aku lah. Maksudnya dia duk update dekat adik ipar dia, suruh aku stay kat situ. Jangan pergi mana, dia takut aku lari. Untuk aku faham lah mungkin dia ada trust issue kat situ. Tapi aku tak mau benda tu berbincang dekat McD tu, sebab aku takut benda tu akan jadi pergaduhan dekat situ. So aku buat solution macam mana, adik ipar dia pun main dengan kawan. Aku pun ada kawan aku yang main masa tu. So senang, aku naik kereta dengan adik ipar dia, and kawan adik ipar dia tu naik dengan kawan aku. So benda tu jadi fair lah. Aku pun tak boleh lari, kawan dia pun tak boleh lari. Sama-sama. So pada awalnya kami nak bergerak ke balai polis tu, sampai ke sudah adik dia pun tak mau bergerak. Aku cakap kat dia, sekarang ni kita tak boleh bincang kat sini lah. Kita tak boleh bincang ni. Kalau
bincang kat sini dia boleh jadi gaduh. Sekarang kita pergi balai polis untuk kita bincang kat balai senang. Lepas aku dah berkeras untuk pergi juga, lalah adik dia terpaksa ikut lah. And abang dia terus straight forward ke balai polis IPD Timur Leste. Sampai je kat IPD tu, kami tunggu dekat luar tu dalam 5 minit, 10 minit abang dia sampai. So bila abang dia sampai dalam keadaan yang dia still lagi tak faham and dia still lagi marah. So masa tu bila aku sampai lukis dekat dia kronologi bagi abang dia faham. Maksudnya dia ada 4 pihak. Aku, si Sarina B dengan abang dia. So abang dia tu kontak dengan si Sarina B, aku kontak dengan Sarina A. Kami dua ni tak berhubung langsung. Bahagian aku cuma tak terima duit aku, and of course aku takkan lepaskan phone tu lah. Si abang dia ni, dia dah transfer RM3,000, maknanya abang dia dah ada kerugian kat situ lah. Bila aku explain benda tu, abang dia still lagi kurang nak faham, susah nak dapat benda tu. Aku terpaksa, tak apalah, kita masuk kat balai, kita cerita kat kaunter lah. Biar yang person in charge, yang polis tu dia ambil statement. Masa masuk dalam tu pun ada berlaku pertelingkahan lah, sampai ada 3 polis kat situ. 3-3 ni susah nak faham. Sebab tu aku cakap yang ni scammer yang alah baru, yang style baru, orang pun takkan terfikir. So bila dah habis settle semua, aku pun dah bagi statement, abang dia pun dah bagi statement. Lepas tu polis tu just inform IO untuk aku bercakap dengan IO pula lah. So IO just cakap dekat aku, aku cuma pergi buat polis report. Kalau ikutkan aku tak perlu buat polis report pun, sebab aku tak ada apa kerugian. Cuma polis, aku cakap aku nak buat cover report yang mengatakan aku bukan scammer, and aku nak lindung lah kalau apa-apa untuk keselamatan aku juga. Aku terpaksa buat polis report ni. Lepas tu aku tak ada kerugian. NIO cakap, setakat ni je aku punya polis report. Kalau kata benda ni naik kepada penyiasat, ada isu berbangkit, mereka akan call aku lah untuk aku bagi kerjasama lagi. Untuk explain dengan lebih detail lah, kalau dia pasti tak dapat tangkap lagi masalah ni. Cuma bahagian dia kena trace nombor tu lah, nombor yang dia deal tu. Lepas tu nombor account bank, yang tu dia punya bahagian lah. So dekat sini apa yang aku nak cakap, scammer punya style sekarang ni, dia dapat nombor kita daripada mudah. Kita nak jual barang, dia WhatsApp, dia letak dalam dia minta gambar yang betul tu untuk dia post ke tempat lain. Macam abang dia lah, macam abang dia deal dekat Facebook. Mana aku tak post kat Facebook, maknanya scammer ni ambil gambar post kat Facebook, dia pula jadi penjual, dia nak jual phone tu dengan harga RM3,000. Kalau kita ikut market price iPhone 15 Pro Max baru pakai setengah, dia punya market value bukan RM3,000 lah. Maksudnya dia sekarang ni RM3,500 ke atas. RM3,000 memang tak logik lah. Tapi mungkin abang dia rasa benda tu jackpot. Abang dia dapat harga yang RM3,000 tu, abang dia terus setuju untuk jumpa, untuk buat pembayaran lah. Itu bahagian abang dia, aku tak pasti macam mana. Tapi sekarang ni scammer punya style, dia jadikan orang tengah. Dia jadi orang tengah, dia jadi pembeli, dan dalam masa sama dia jadi penjual. So dia jumpakan kami untuk kami ni tak berhubung sesama sendiri. Hang tak payah tahu berapa aku jual kat hang, hang tak payah tahu berapa aku beli. Transaction pun tak payah buat ke orang yang bawa barang tu. Maksudnya aku sekarang ni aku seller, tapi aku jadi macam tukang bawa benda tu je. Kerana yang aku tak tahu berapa harga, aku tolong pass je. Buyer akan buat payment ke seller lah, kononnya seller lah scammer tu, yang akan buat transaction ke scammer tu. Aku tak ada apa-apa, aku bukan seller. So dia jadi macam tu. Jadi bila berjumpa, si buyer ni tak mahu bercakap dengan orang yang seller sebenarnya ni. Seller ni deal dengan orang lain, dia pun deal dengan orang lain. So yang tu antara scammer yang paling latest lah aku rasa, yang aku pun tak pernah dengar. Sampai benda ni aku cerita dekat polis pun, masa nak ambil statement tu pun, mereka pun susah nak faham benda tu. Maksudnya sekarang ni scammer tu dia macam halimunan, dia macam invisible. Kita contact dia jadi perantara je. Tapi dia punya cara tu memang power lah. Yang tersilapnya mungkin sebab si buyer ni, si abang ipar dia ni duduk Johor, dia duduk Taiping.
So dia hantar wakil adik ipar dia untuk mai tengok phone ni. Kalau phone semua okey, dia akan buat pembayaran ke orang yang dia deal lah. Sepatutnya kalau mana tu kita nak elak, dia boleh confirmkan dulu nombor akaun yang dia nak transfer ni. Nombor akaun ni hang kenal tak? Ni bukan nombor akaun hang ataupun nombor akaun ni hang kenal. Kalau at least kalau dia tunjuk kat aku sebelum dia buat payment tu, aku setuju lah. Okay, ni aku kenal nombor akaun ni, so hang boleh buat payment. Tapi benda tu tak berlaku, adik ipar dia pun tak tanya aku berkenaan dengan nombor akaun lah apa semua. So benda tu, apa yang last week dari aku memang scammer cara ni bahaya. And lepas ni kalau hampa nak jual, dekat mudah boleh, please letak watermark hampa sendiri. Ataupun dekat mudah dia ada watermark. Cuma kalau ada orang DM dekat WhatsApp ke apa, elokkan bagi gambar yang raw. At least letak watermark nama hampa ke, hampa ni sebagai seller betul. And kalau nak jumpa COD ke, at least betul-betul confirm nombor akaun tu nombor akaun hampa ataupun nombor akaun yang hampa kenal lah. Contohnya aku tolong jual handphone kawan aku. Tapi aku nak payment tu transfer ke akaun kawan aku terus. So aku boleh confirmkan, okay, ni nombor akaun ni hang buat payment terus. Hang bayar, aku wakil seller. Tapi aku tahu hang akan buat payment ke owner yang betul. So benda tu paling penting. Jangan ada perantara. Kena make sure nombor yang kita WhatsApp tu nombor yang betul, memang kita kenal. Benda tu jadi bahaya sekarang ni. So setakat tu je lah kot aku punya kronologi. Aku harap abang faham lah. Dia ada banyak peringkat dia yang hampa kena imagine sendiri macam mana scam ni boleh jadi. Untuk aku punya bahagian, aku tak ada kerugian lah. Tapi kesian juga si buyer tu, daripada Taipei tu, dia rugi 3,000 lah, dia dah transfer ke akaun scammer tu. Mungkin duit tak boleh dapat balik, tapi mungkin boleh trace lah kot scammer tu. Sebab dia dah masuk ke bahagian siasatan, mungkin dia pun boleh trace dia punya IP lah. Itu saja daripada aku. So, be careful. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.